Misteri Batu Kudi. Apabila berbicara mengenai batu-batuan pelik atau aneh, Sarawak sebenarnya tidak pernah kurang dengan misteri mengenainya. Ini merupakan jika diselidik sebenarnya banyak hal-hal seperti ini wujud di Sarawak. Mungkin jika di negara lain ianya sudah dijadikan antara sumber untuk tarikan pelancong, namun hakikatnya untuk kita di Sarawak, kadangkala kekayaan seperti ini hanya menjadi penghias cerita rakyat yang dikaitkan dengannya. Batu Kudi adalah salah satu daripada batu-batuan misteri yang ada di Sarawak. Lokasinya ada berdekatan dengan kampung Semalatong di Simunjan, yang menjadikan Batu Kudi ini begitu misteri kerana rupa bentuknya seakan-akan manusia jika diamati dengan mata kasar. Di dalam menyingkap misteri Batu Kudi ini sebenarnya dikatakan mempunyai perkaitan dengan sumpahan kepada satu rumah panjang suatu masa dahulu. Beratus-ratus tahun dahulu diceritakan ada sebuah rumah panjang yang terletak tidak jauh dari kampung Semalatong sekarang sedang berpesta-pesta. Dikatakan pada waktu itu penduduk kampung sedang merayakan satu majlis perkahwinan pasangan Uda dan Dara yang mana persandingan mereka diadakan secara besar-besaran. Sudah menjadi lumrah biasanya majlis persandingan akan diadakan beberapa hari. Dan kerana itulah dikatakan pada majlis persandingan ini segala bentuk makanan maupun minuman adalah melimpah ruah. Pada tetamu majlis dan seluruh penduduk kampung panjang menari dan menyanyi mengikut segala alunan muzik tradisional mereka dari pagi sehinggakan malam dengan penuh gelak ketawa dan kegembiraan. Di dalam pada itu di sebalik segala majlis yang melimpah ruah, ada seorang nenek tua dan cucunya yang yatim piatu tidak dijemput untuk datang ke majlis perkahwinan tersebut. Semuanya kerana mereka ini terlalu miskin dan kotor sehingga tidak layak untuk bergaul dengan orang lain di rumah panjang tersebut. Apa yang mampu dilakukan oleh keduanya hanyalah mendengar segala gelak tawa mereka semua dari jauh sambil menghidu segala bau-bauan masakan yang menyelerakan. Ada suatu ketika diceritakan, cucu kepada nenek tua ini terlalu lapar sehingga akan meminta neneknya yang tua untuk mengambil sedikit makanan yang banyak di majlis perkahwinan tersebut. Kerana dengan hatinya yang begitu kasihan melihat cucunya yang sedang kelaparan, maka nenek tua itu pun menuruti permintaan cucunya. Maka dibawanya bersama cucunya untuk mendekati rumah panjang tersebut dan memohon belas kasihan kepada mereka agar memberikan sedikit makanan buat pengalas perut. Namun di sebaliknya yang berlaku kerana kedatangan nenek tua yang cucunya yang berpakaian daif dan menjadi satu masalah kepada penduduk kampung, kedua-duanya dihina dan dicaci kerana mereka miskin dan ada yang sanggup menghalau mereka seumpama anjing kurap. Maka berlalulah kedua-duanya pulang ke rumah mereka nun di hujung kampung tanpa mendapat sedikit makanan pun dan belas kasihan. Dijadikan cerita pula oleh kerana dikecewakan diperlakukan sedemikian rupa. Dikatakan sebelum nenek tua dan cucunya meninggalkan rumah panjang tersebut, cucunya sempat membuka bajunya dan terus memakaikan baju tersebut ke atas seekor anjing. Anjing yang tidak dibiasa dipakaikan baju sudah tentu akan memberontak dan akhirnya berlari ke dalam rumah panjang tersebut. Dan ketika di dalam rumah panjang tersebut pula dengan bisingnya alunan muzik seumpama anjing itu turut sama menari bersama para penduduk kampung tersebut dan tetamu yang sudah pun bermabuk-mabukan, maka aksi lucu anjing itu menyebabkan seluruh penduduk kampung di majlis persandingan itu ketawa melihatnya. Kerana mabuk ada yang tidak sedar sehingga turut menjadikan anjing itu sebagai pasangan tari mereka. Dengan tidak semena-menanya cuaca yang baik akhirnya bertukar menjadi mendung, langit hitam pula membayangi kawasan perkampungan tersebut dan turunlah hujan yang lebat beserta dengan halilintar sambung menyambung. Maka kesemua yang di dalam majlis cuba untuk menyelamatkan diri, namun kerana penahan halilintar itu jugalah akhirnya keseluruhan rumah panjang dengan seisi penduduknya telah bertukar menjadi batu. Menurut kepercayaan penduduk setempat itulah kawasan yang di mana satu rumah panjang bertukar menjadi batu. Batu Kudi nama diberikan kerana di dalam dialek tempatan, Kudi adalah Kudi bermaksud satu malapetaka akan berlaku kerana memberitawakan sesuatu yang tidak harus diketawakan. Dan ia berkait rapat dengan cerita bagaimana penduduk rumah panjang itu mempertawakan seekor anjing yang berpakaian seperti manusia. Itulah cerita legend Batu Kudi yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain di kampung Semalatong. Dan yang lebih menariknya, misteri Batu Kudi ini juga turut mempunyai perkongsian cerita yang sama, baik dari perkampungan berdekatan Balai Ringin sehingga ke gedung jauhnya. Walaupun tidak ada kajian yang mampu membenarkan kejadian benar-benar berlaku atau tidak, namun apa yang ada di Batu Kudi yang mana ada susuk seakan-akan wajah maupun badan manusia tetap menyimpan misterinya yang tersendiri. Apa yang pasti, di dalam penceritaan cerita legenda ini mempunyai maksud tersirat yang boleh dijadikan pedoman kepada kita di dalam penghidupan seharian.
Antaranya adalah usah sekali kita memandang hina kepada mereka yang miskin hanya karena kita sudah punya segala-galanya.